nak buat satu resepi yang ringkas. Kalau tengok rancangan saya ni, resepi saya tak nak buat susah. Kalau saya buat susah, saya pasti anda di rumah tak sempat nak masak, tak sempat nak beli resepi, tak boleh. Sebab bagi saya, lepas tengok, orang kata, lepas saya kongsi resepi dengan anda di rumah ni, terus pergi beli bahan-bahan, terus buat, masak dengan hati yang ikhlas, masak dengan doa, masak dengan orang kata bersyukur pada nikmat Allah bagi, nescaya Allah akan bagi rezeki murah pada anda di rumah. Allah akan bagi ceria. Nabi Muhammad SAW kita berpesan pada orang kata umatnya, orang yang suka memberi orang makan, nescaya dia tak akan dapat penyakit, nescaya dia boleh rezeki dia murah. Sebab apa? Setiap kali kita memberi orang makan, dosa kita diambil oleh Allah dan Allah tambahkan lagi nikmat rezeki. Sebab itu Alhamdulillah, saya dah hampir 50 tahun umur saya masih sihat, syukur pada Allah SWT. Baik, saya tak nak cakap banyak, angin pun dah kencang, cuaca di Scotland ni tak menentu. Kadang-kadang sebab di tepi sana pantai, laut, kadang-kadang angin kencang, kadang-kadang susah nak nampak matahari, kadang-kadang hujan. Itulah istimewanya saya sebagai seorang mengembara. Saya kongsi dengan anda beraneka jenis masakan Scotland digabungkan juga dengan masakan negara kita, Malaysia. Baik, bahan-bahan nak buat salad pasta mudah saja. Saya menggunakan pasta direbus, dicelur dan dikeringkan, kemudian diletak dalam peti sejuk, digaul dengan minyak zaitun dulu atau minyak jagung dulu, diletak dalam peti sejuk. Bahan-bahan dia adalah pasta. Saya menggunakan buah zaitun hitam, buah zaitun hijau. Saya menggunakan cheese campuran yang dipotong manyang, dan saya menggunakan sun-dried tomato, bawang putih. Dan istimewanya resepi ni sebab sejuk, saya menggunakan minyak zaitun extra virgin. Minyak zaitun ni sebenarnya minyak yang paling baik di dunia, boleh mencegah berbagai-bagai penyakit, dan antara orang kata bahan yang boleh menambahkan aroma pada masakan kita. Ingat saya pesan, setiap makan yang bersih itu, apa dia? Melainkan lisan cemerlang. Setiap masakan yang menggunakan bahan-bahan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW kita ini, nescaya kita sihat. Baik, mudah saja. Saya cuma potong bawang merah. Okey, bawang merah saya cuma cincang halus. Saya terpaksa masuk cepat sebab takut nanti bila angin kuat ni, barang-barang saya nanti bertergabung. Baik, saya masukkan ke dalam mangkuk ni, dan saya masukkan sedikit bawang putih. Dicincang juga. Dan dunia masakan ni, orang kata bawang putih ni adalah bahan utama yang digunakan dalam masakan. Pertama, nak menambahkan aroma, kedua, dipakai untuk kelancaran darah dan sebagainya. Okey, kemudian saya masukkan pasta yang telah saya rebus tadi. Saya masukkan sedikit minyak zaitun, minyak yang terbaik. Jadi saya terpaksa buat cepat-cepat. Chef, macam mana nak bagi makan pasta ni, Chef? Bukannya sedap pun. Nak sedap, mudah saja. Kita masukkan sedikit daun selasih ataupun kita panggil daun basil. Jadi saya masukkan sedikit daun ketumbar. Allah Akbar, tengok ni semua benda-benda yang segar ni. Saya masukkan sedikit daun parsley. Kan, kita cuma cincang saja. Cincang guna cepat. Tengok tu angin kuat tu. Betul. Sebab itu orang kata main golf dekat sini, di club golf Tanzuri memang cabaran. Memang cabaran. Tepuk golf tu bola dia macam mana tahu lah. Sebab itu orang kata kalau pemain golf tak main kat sini, tak sah lah, mesti datang sini. Baik, bahan-bahan lain juga nak cantikkan salad kita. Saya masukkan sedikit lada bergala dipotong dadu. Okey,
masukkan lagi timun juga, nak bagi warna. Jadi pastikan benda yang orang susah nak makan tu, yang penting kita kena masuk bahan-bahan yang berwarna-warni supaya nampak harmoni. Yang penting sekali apabila makanan tu nampak cantik, nampak berwarna-warni, barulah kita ada selera nak makan. Maklumlah kalau kita masak resepi-resepi yang macam ni, resepi-resepi yang menggunakan sayur, tambah-tambahan, budak-budak anak-anak kita tak suka makan sayur. Sebenarnya makan sayur tu bagus. Makan sayur ni sebenarnya boleh mencegah berbagai-bagai penyakit sebab dia segar, dia mengandungi sumber nutrition yang tinggi. Baik, kemudian saya masukkan sedikit air perahan limau nipis. Air perahan limau nipis. Kemudian saya masukkan sun-dried tomato. Maklumlah perempuan rumah meja saya pun kan, kita ni mengembara, bukan dapur rumah cakap rumah. Kalau dapur kat rumah tu cantik kan. Saya masukkan sun-dried tomato. Saya masukkan sedikit buah zaitun hitam. Saya masukkan sedikit buah zaitun merah. Buah zaitun merah pula, buah zaitun hijau. Kita cuma cincang saja. Nak buat salad ni tak susah, macam nak buat rojak. Kemudian saya masukkan keju. Keju, kita masukkan sikit keju. Dan akhir sekali saya masukkan buah tomato dipotong dadu. Kalau pun boleh kita buat, kita tengok orang Arab, orang di sebelah Mediterranean, mengapa mereka tak gemuk? Mengapa mereka tak ada sakit jantung? Mengapa mereka tak ada sakit darah tinggi? Sebab apa? Amalan makan buah tomato, amalan makan buah-buahan yang segar seperti buah ti dan sebagainya. Barulah kita masukkan. Nak pedas ke tak nak pedas? Kalau nak pedas, kita masukkan lada hitam, lada merah, masukkan sikit. Okey, dan saya masukkan garam. Masukkan sikit garam. Kemudian kita kacau. Pastikan salad kita ni mesti berwarna-warni. Kalau berwarna-warni cantik. Dan masa untuk saya nak hidang, pastikan ikan kita bersih. Kita letakkan salad kita. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar, cantiknya. Pula kalau kita ada nasi goreng, kalau kita ada daging panggang, ikan panggang, buat barbecue kat sini, makan tengah-tengah, lepas main isya, Masya Allah, dah pun siap. Dan kita letakkan sedikit daun selasih di sini. Kemudian kita letakkan sedikit irisan buah tomato. Nampak menarik. Jadi saya nak tanya anda di rumah, susah ke senang resipi saya? Kan, saya rasa senang saja kan? Baik. Dan kita susun. Anda di rumah, dia resipi kedua saya untuk episod kali ini dah pun siap, dan saya berharap anda di rumah terhibur, dan saya berharap anda di rumah dah pun tulis resipi, dan saya nak sambung balik mengembara saya ke seluruh Scotland. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi di episod akan datang. Alhamdulillah, selamat mencuba. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.